Bermusim silih berganti bulan mentari, pejam celik tak terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kepada sahabat saya, Tuan Nur Zaidi yang berada di Proton Shah Alam. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara di hari ini, iaitu hari Jumaat 15 Mei 2026. Dan saya mendoakan agar Tuan Nur Zaidi akan mengharungi persaraan dengan rasa tenang, dengan rasa gembira dan juga bahagialah setelah berkhidmat selama 38 tahun bersama Proton. Jadi telah tiba masanya untuk Tuan berehat dan memulakan hidup baru sebagai seorang pesara. Jadi saya mendoakanlah Allah sentiasa bersama Tuan selepas ini, iaitu di alam persaraan, dan Tuan sentiasa diberkati dan rahmati Allah dan sentiasa diberi petunjuk serta hidayah untuk menjadi hamba-Nya yang baru, iaitu seorang yang akan memulakan kehidupan baru. Jadi semoga Allah anugerahkan ketenangan, kesihatan dan juga dipermudahkan segala urusan yang Tuan rancang untuk lakukan selepas persaraan. Okey, daripada Tanglun, Kedah, di belakang sawah ini, sawah padi ini, saya mendoakan untuk Tuan semoga tenang, bahagia bersama dengan isteri, anak-anak, menantu dan juga sahabat-sahabat yang rapat. Okey, assalamualaikum. Selamat bersara. Bermusim silih berganti bulan mentari, pejam celik tak terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini.